Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ni tuan-tuan. Yang baru saja dilancarkan minggu ni lah lebih kurang, Vanguard 180 skuter adventure. Sisi sebenar dia 172, 174 macam tu lah. Dekat-dekat lah dengan 180 yang ada ngam tu. Traction control, ABS, suspension belakang boleh adjust, preload, ada botol lagi. Okey, saya rasa yang kalau nak tengok spek apa semua tu, boleh tengok video saya yang sebelum ni. Tapi sekarang kita nak bawa tuan-tuan, kita nak rasa bawa bersama-sama Vanguard 180 ni. Tengok macam mana pergi dia, macam mana rasa dia, ada ngam ke tak ada ngam. Oh, tadi ada orang bawa macam ni, saya nak tutup dulu. Tutup macam ni. Ngam. Kalau kita tengok dekat luar ni, sekarang kita kat luar, build quality dia agak ngam jugalah. Nampak solid lah Aveta ni. Mungkin kat sini gelap, cahaya matahari kat situ. Datang sekali dengan rack ni. Ngam. Yang best juga dekat Aveta ni, Vanguard ni, dia punya compartment ni besar dalam dia. Dalam ni compartment ni. Ni antara yang ngam lah. Dia punya handlebar ni boleh adjust ikut suka kita. Ikut panjang pendek ke tangan. Ni adjustable. Kamera depan ada kat bawah tu. Saya lupa lah itu nak mention kat video saya sebelum ni. Yang ni boleh cabut ni. Ni ada spotlight. Nampak ni tengah on ni. Alamak, patut kita off. Dia punya off button kat sini. Off button dia. Ni off dia. Okay, so kita off. Sekarang dah off dah. So dekat dalam ni adalah untuk on dia punya ni button ni merah ni. Yang merah ni on dia punya spotlight. So dia datang sekali dengan cover ni. Bagus juga kalau tak pakai lah. Tutup. Okay, jom kita sama-sama bawa Vanguard 180 ni. Dia tak berat, ngam. Tak apa ke? Okay, tutup. Okay, jom. Dan tinggi dia 780mm. Tapi dengan saya ngam-ngam lah. Taklah tinggi sangat. Best juga ni. Alamak, lembutnya. Lembutnya. Jom kita boleh cuba bawa dekat kawasan ni. Yang mana-mana boleh kita bawa lah. Kan kita tak mungkin tak sempat nak bawa highway sebagainya. Kita bawa mana boleh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom. Okey, kita pusing dulu kat sini. Kita nak cari dia punya radius. Radius dia macam mana, kita pusing dulu. Dia punya cara pusingan dia. Oh, senang. Nampak? Tu technicality lah. Yang apa? Benda yang kita nak rasa mula-mula. Sebab skuter-skuter macam ni, yang kita tahu dia lebih untuk harian lah. Untuk harian 180 kan, untuk harian. Jadi orang-orang yang nak membelinya ni lebih kepada nak pakai harian lah. Okey, seat dia punya support belakang ni betul-betul lah. Tapi dia kalau tinggi sikit best. Nanti saya tunjuk. Dia pendek sangat. Kita pusing dulu, tengok. Ada ngam nampaknya di situ. Kita pusing dulu. Kita tengok macam mana pergi dia. Okey. Ya. Okey. Dan kita tengok macam mana pemergian skuter ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Oh, 83. Dan rasa-rasa dulu. Tu. Dia punya melenggok dia baik lah. Oh, brake. Okey. Off. Kita pusing. Tengok depan sikit lah. Kita pusing depan sikit. Jom. Okey. Dia punya tapi handbrake mantap bang. Dia punya apa tadi saya lupa dah. Lupa dah cakap apa. Kita masuk sini pula, tengok macam mana. Sikit je. Ya. Suspension dia keras sikit tapi ada ngam. Okey, kita tengok macam mana. Pick up dia lebih macam mana cakap tu, linear. Pick up dia linear sikit. Okey, brake ngam. Tadi mula-mula saya rasa macam spongy sikit. Tapi ni dah
sikit, dah ngam sikit dah. Tapi dia punya handling technical dia sedap lah, saya suka. Tu saya tak tahu apa nombor ni sekarang, tapi ada rekod-rekod lah, kamera tengah rekod. Okey, nak bawa, nak rasa macam mana ni. Kalau anda kata nak beli kan, rengam ke tak rengam ke, baik beli 250 terus. Itu cerita dia. Kalau anda ada bajet, boleh ke 250 lah. Tapi kalau nak pakai hari-hari, kaki pun senang je menapak. Menapak lah sini. Kalau saya ngesok sebelah kan, dia lebih praktikal untuk harian lah. Kalau macam ni, kaki dia pun sedap ni. Boleh macam ni nak boleh macam ni, kaki boleh kat bawah macam ni. Lepas macam tu rengam juga ni. Layan. Oh, touching terus. Apa yang touching tu? Oh, tongkat. Aduh kan. Kita try, mungkin angin kuat sikit ni. Hari ni agak berangin. Kuat sikit angin 100. Okey. Kalau tengok suspension, keras juga suspension, melantun juga. Dia masuk sini pula. Macam tu. Brake. Okey, ngam. Cuma anda perlu tahu dia kurang pick up dia tu linear sikit lah. Dia tak berapa nak kata nak panci sangat. Macam tu. Bawa macam ni. Kita bawa lagi sikit di situ. Tapi ni lebih, saya rasa mungkin top dia akan tinggi sikit lah. Sebab dia pick up lambat sikit. Kalau kita tapi dia punya tightness macam ni mantap dia punya. Dia punya main ni, dia punya main technical lenggok-lenggok ni. Saya boleh confident je saya main. Tak bergerak langsung. Bagus. Itu best. Yang saya nampak dia kurang sikit lah. Pick upnya tu saya rasa kurang. Lepas tu dia nak sampai ke 100 tu agak lambat sikit. Tu anda kena tahulah. Okey. Okey, anda kena perah lebih sikit. Kena perah banyak sikit baru dapat. Dia kena macam tu. Tapi meter dia ni lambat naik ni. Meter dia lambat betul naik. Menyorok lah, boleh menyorok. Anda dapat 100 boleh. Satu kali lah 100. Okey. Lambat betul. Lambat betul. Dia punya naik tu memang lambat. Naiknya memang lambat. Tapi dia punya selesa dia memang ada. Selesa dia memang ngam. So saya nak pusing kat sini. Masyuk. Selesa dia memang rengam lah. Dia punya selesa dia. Dia punya radius kita nak pusing-pusing semua senang. Senang je, memang best. Memang tak ada isu, tak ada. Rasa senang lah, lenggok-lenggok dia baik. Lenggok-lenggok dia baik. Bawa lagi sikit. Okey. Tu. Okey, untuk harian bagi saya lebih daripada cukup lah. Ni belakang ni saya kena preload, kena adjust sikit ni. Melantun untuk saya lah sebab saya ringan. Kalau tuan-tuan mungkin lagi berat daripada saya kan, mungkin 70 kg ke atas ataupun 70 kg mungkin okey dah ni. Okey dah ni. Saya ni kalau suspension setting macam ni melambung. Saya yang melambung, motor steady. Untuk keharian convenient lah bagi saya. Space dia nak kata besar pun tak besar sangat. Kira sedap-sedap je. Tapi mainan dia ni cantik. Saya suka dia punya lenggok tu. Lenggok dia baik. Dia punya pick up dengan dia punya top speed tu, macam nak sampai 100 tu lambat sikit nak main. Mungkin dia kena lajak lebih ni. Kena lajak lebih, lajak baru dapat. Tapi untuk
setakat ni macam tu lah. Kalau anda memang nak guna harian, anda tak kisah dengan kelajuan itu. Yang pentingnya anda nak keselesaan, mungkin ini anda boleh pertimbangkan. Sebab spek dia pun ada ngam juga. Dengan handle boleh adjust. Dengan kalau kita nak off-road mungkin light boleh lah. Kalau saya ni, saya tak masuk ni untuk light ni. Sebab dia kurang punchy sikit. Mungkin saya off traction control mungkin boleh agaknya. Tapi saya tak sempat nak godek macam mana. Mungkin pergi dekat set kot. Pergi dekat set sini, kita tahu jalan dulu. Jalan dulu. Set. Jadi sekejap saya nak tengok macam mana pengadjustan. Okey, set ABS switching, English. Dia punya navigation ni, kejap lagi saya mungkin boleh tunjukkan tuan-tuan lah. Sebab saya sekarang tak faham. Saya sekarang tak faham. Aduh. Kita jalan macam ni sikit. Kita nak rasa boleh berdiri tu. Okey. Tapi sedap pula. Okey, dia naik-naik baru sedap. Dia banyak manjat ni. Dia yang okey, dia dia kalau highway macam jalan besar, dia tak berapa nak rasa sangat. Tapi kalau macam ni, suka pula dia. Macam perangai lah. Skuter ni. Bengkat tu lama kosong ni. Beri sikit langgar. Setting dia memang untuk langgar bumper tu. Patutlah mengganjol-ganjol kat highway. Tengok guna anda nak pakai macam mana. Tengok anda nak pakai macam mana. Memanjat-manjat tadi sedap ni. Dia memang setting untuk kita main rupanya. Patutlah. Okay, faham lah saya kalau begitu. Jom kita pusing lagi surround. Okey. Dia kalau menaik-naik tadi, seronok betul. Naik-naik tadi memang seronok. Okey, ni sebab ada laluan parking yang agak ekstrim ni. Saya nak cuba lah. Parking ni ekstrim ke ni? Naik naik pun susah, turun pun tengok ni. Alamak, ni betul kena main ni. Ya. Kita nak try power dia masa naik bukit ni. Masa naik bukit ni kita nak try. Tu. Okey. Dekat highway tadi saya rasa kurang sikit. Okey, jom. Panjat barulah kesukaan dia. Dia suka memanjat rupanya. Alah, bengkat. Baru rasa dia punya pump. Dia memang untuk main tu lah tuan-tuan. Ini memang setting nak pergi off-road lah. Overlander lah ni. Dia suka tengok bumper. Bumper, apa lagi? Cakap lah nak lompat-lompat. Barulah tahu. Saya mana tahu tadi. Baru kita dapat rasa dia punya kengaman dia macam mana. Apa yang dia nak ni baru tahu punya. Macam ni dia punya main. Okey. Tapi sedap lah panjat. Yang panjat tadi baru saya rasa dia punya torque tu cantik. Dia punya sedap lah. Bila dekat jalan straight tu tak rasa sangat. So kita nampak lah kelebihan untuk Vanguard 180 ni dekat mana. Kalau maksud macam kegunaan anda nak praktikkan, anda main dekat bandar, senang macam ni kan. Jalan yang sempit, jalan yang semak, dia suka. Motor ni suka. Dia suka macam tu. Highway dia macam dia bukan tak suka, tapi anda akan rasa perlahan sikit. Dia akan rasa macam tu lah. Sebab kita dah try kat highway tadi. Macam ni. Ini dia suka ni. Alamak, ni mainan dia ni. Tapi betul lah. Alamak. Tayar semua cantik ni. Tayar semua melekat baik meh. Lagi potong terus. Nampak berani. Berani naik bukit dia berani. Jalan straight tengok. Okey, macam tu lah. Macam tu baru kita boleh rasa lah dia punya, macam mana dia punya apa tu, sedap dia dekat mana. Vanguard ni. Tu. Ya. Mantap. Naik. Kita naik je bang. Baru dia suka naik rupanya. Pusing. Dia suka jalan-jalan macam ni tuan-tuan. Macam ni dia suka. Tak apa lagi terbang.
Alamak, tak beri can. Ada ngam. Baru saya rasa sedap awak. Baru saya tahu mainan dia macam mana. Pusing lagi sekali tengok jadi apa. Lepas tu dia suka type-type macam ni. Dia macam Gymkhana lah ni. Gymkhana. Kalau tengok dengan ni DV 160, lebih kurang je. Lebih kurang je besar dia. Cuma saya rasa yang ni nampak macam lebih kurang kan. Cuma sebelah je botol pun ada. Tapi ADV 160 dia tak ada preload adjuster. Jom. Dia tak ada preload adjuster. Okay, mari kita macam tu lah. Ada kelebihan dia lah. Saya nampak kat sini dia memang sedap permainan dia. Jalan-jalan yang macam ni memang sedap. Dia punya mainan dia memang baik lah. Tapi bila kita masuk dekat highway tu, jalan yang agak lapang kan, terang kan. dia kurang minat sikit. Tapi bukan tak boleh, cuma kita akan rasa perlahan sikit lah. Tapi bila buat macam ni, banyak manjat ni, ini main dia. Kita main dekat sini yang pusing-pusing. Saya dah geram nak tengok dah naik divider dah ni. So kalau macam ni kita pusing jalan macam ni, anda rasa dah punya punch tu, anda akan rasa confirm. Tak boleh tahan jugalah. Tak boleh tahan jugalah kawan. Mana dia nak turun ni? Boleh ke? Saya kena off traction control ni, tapi saya tak jumpa macam mana. Nampak off traction control ni, saya layan terpasir ni sekarang. Boleh turun kat situ. Nampaknya boleh di situ. Tak apalah. Sebab saya tak jumpa macam mana nak apa ni? Traction control itu. Tapi keseluruhan, kalau anda nak guna harian dengan harga yang dia bagi, anda nak satu spek yang agak lengkap. Ada kamera, storage lebih kurang, sisi 180. Anda boleh pertimbangkan dengan storage ni pun banyak, besar. USB Type-C ada, Type-A pun ada. Boleh pertimbangkan. Aveta Vanguard 180 ni. Jumpa lagi petang. Jangan lupa share, subscribe. Agak ngam juga. Ada kelebihan dia yang tersendiri. Ada kepoyaan dia yang tersendiri. Aveta Vanguard 180. Assalamualaikum.